Guys, tengok laptop ni. Harga dia bawah 3,000 je, tapi didatangkan siap dengan fungsi AI built-in. Dalam ni ada Copilot Plus PC. So ini dia guys, Asus VivoBook 16. First thing yang aku suka adalah dia punya design, clean, matte, minimal. Bila pegang laptop ni, seriously langsung tak ada cap jari. And nampak premium walaupun harga dia murah untuk Copilot Plus PC. Yang best lagi, laptop ni ringan gila tau guys. Berat dia hanya 1.88 kilo dan nipis dia pula hanya 1.79 cm. So memang mudah nak masuk dalam beg, nak bawa pergi kafe. Memang steady dan selesa sangat-sangat. Ketahanan bateri dia seriously gempak, boleh tahan sehingga 27 jam guys. So kalau korang study daripada pagi sampai malam, lepas tu korang layan Netflix pula, jangan risau guys. Korang tak payah nak susah-susah cucuk charger. Dari segi dia punya performance, laptop ni pun boleh tahan mantap. Dalam ni guys, dia pakai Snapdragon X processor dengan Hexagon NPU up to 45 tops. So korang nak multitasking pun smooth, buka apps pun laju, even nak edit pun langsung tak sangkut. Untuk screen size dia pun besar, 16 inci WUXGA, ada 16:10 ratio. Seriously memang puas hati. Nak tengok konten, nak layan movie, semuanya best. Even nak buat kerja pun syok sebabnya screen tu luas tau guys. Untuk port semuanya lengkap. Tepi ni ada 2 USB Type-C, satu HDMI 2.1 dan juga ada audio jack, dan ada 2 USB-A, satu belah kanan dan satu lagi belah kiri. Untuk speaker pun puas hati, ada Dolby Atmos. So bila korang layan movie, korang dapat dengar bunyi tu seriously macam real. Untuk keyboard function gila, plus ada smart gesture, swipe je untuk tukar brightness, volume, playback, semuanya smooth je. Dan yang best lagi, laptop ni korang boleh buka dia punya screen ni sehingga 180 degree guys. So kalau korang nak meeting, nak share screen, seriously memang mudah sangat-sangat. And yes, laptop ni pun dia tahan lasak tau guys. Dia ada military grade. So kalau kau tengah cari Copilot Plus PC dengan harga yang mampu milik bawah RM3,000, ini adalah laptop best entry yang aku sangat-sangat recommend. So korang boleh check link yang aku sediakan.